Pernahkah anda mengalami masalah angin dalam badan, selsema atau kecederaan ringan seperti terseluyor? Sejak dahulu lagi, masyarakat Melayu menggunakan halia sebagai salah satu ubat tradisional untuk merawat pelbagai masalah kesihatan. Okey, kearifan tempatan yang dipilih ialah penggunaan halia, iaitu Zingiber officinale dalam perubatan Melayu tradisional. Sejak dahulu, halia digunakan sebagai bahan semula jadi untuk merawat pelbagai masalah kesihatan seperti angin dalam badan, kembung perut, sesama, lenguh badan, sakit sendi dan kecederaan ringan seperti terseluyor. Persoalannya, adakah penggunaan halia sekadar petua turun-temurun atau mempunyai asas saintifik yang boleh dijelaskan melalui ilmu sains moden? Kearifan tempatan merupakan sistem pengetahuan yang dibina melalui pemerhatian, pengalaman dan amalan masyarakat dalam konteks budaya tertentu. Ianya diwarisi secara lisan. Pengetahuan disampaikan dari generasi ke generasi tanpa dokumentasi bertulis. Selain itu, ia berasaskan pengalaman yang dibentuk melalui percubaan, pemerhatian dan pengesahan berulang. Ianya juga berkait rapat dengan alam dengan mempergunakan sumber semula jadi bagi memenuhi keperluan kesihatan. Antara komuniti yang mengamalkannya ialah masyarakat Melayu khususnya di Malaysia. Kita tengok amalan ini diamalkan secara meluas oleh masyarakat Melayu dan juga masyarakat Asia yang lain seperti China dan India. Dalam kepercayaan masyarakat Melayu, pengetahuan mengenai penggunaan halia biasanya diwarisi secara lisan daripada ibu bapa atau pengamal perubatan tradisional kepada generasi seterusnya. Antara penyakit-penyakit yang sering menggunakan halia sebagai alternatif perubatan adalah seperti angin dan kembung, menghilangkan angin dalam badan dan kembung perut, sakit sendi, merawat lenguh badan dan kecederaan ringan seperti terseluyor, selsema, meredakan gejala sesama dan batuk, lenguh badan, mengurangkan kesakitan otot dan keletihan. Kaedah penerokaan pengetahuan melalui pemerhatian fizikal terhadap halia yang segar berdasarkan tekstur, warna, aroma dan air rendaman. Terdapat kajian sumber bertulis berkaitan perubatan tradisional Melayu. Kajian saintifik terkini mengenai kandungan bioklima halia. Pemerhatian di atas menunjukkan bahawa halia mempunyai kandungan parti minyak yang menghasilkan aroma kuat, menjadi petunjuk awal kepada kehadiran seperti bioaktif yang aktif secara farmakologi. Hubungan dengan konsep sains. Bagaimanakah pengetahuan tradisional Melayu tentang halia selari dengan penemuan saintifik moden? Terdapat 3 tema utama yang akan dikupas iaitu fitokimia, mekanisme anti radang dan sistem perhadaman. Fitokimia dalam halia. Apakah itu fitokimia? Fitokimia ialah sebatian
kimia semula jadi yang terdapat dalam tumbuhan dan berfungsi sebagai biologi tertentu terhadap tubuh manusia. Ketiga-tiga sebatian ini iaitu zingerol, zazole dan zingeron merupakan sebatian bioaktif yang bertanggungjawab terhadap kebanyakan khasiat perbuatan halia. Zingerol ialah sebatian paling dominan dalam halia segar dan menjadi fokus utama dalam kajian saintifik moden. Mekanisme anti radang. Gingerol mengurangkan dan menghalang keradangan. Ianya merupakan mediator menyebabkan bengkak dan sakit. Selain itu, sel badan mengeluarkan radiator keradangan. Sistem penghadangan. Mengapakah orang minum air halia apabila masuk angin? Istilah halia dalam pengetahuan tradisional boleh diterjemahkan kepada bahasa sainsnya sebagai pengumpulan gas dalam sistem penghadangan. Ini menunjukkan persamaan nyata bahawa pemerhatian masyarakat dahulu dan penjelasan saintifik moden seperti motiliti usus. Halia merangsang pergerakan usus yang lebih cekap, penggosongan gastrik, mempercepatkan pengosongan perut, mengurangkan rasa loya, pengurangan gas, mengurangkan pengumpulan gas yang menyebabkan kembung. Kearifan dan sains. Kemampuan untuk menilai secara kritis, bukan menerima atau menolak secara membuta tuli. Pengalaman masyarakat berharga sebagai titik permulaan penyelidikan, tetapi memerlukan pengesahan saintifik. Bukti saintifik memberikan asas yang kukuh tetapi tidak mengabaikan konteks budaya dan sejarah. Pendekatan seimbang, kearifan tempatan perlu dinilai secara kritis dan banyak ubat moden berakarkan daripada pengetahuan tradisional selepas melalui ujian sistematik. Kearifan tempatan bukan sekadar mitos, ia adalah warisan ilmu yang layak dikaji, dihargai dan dipelihara untuk generasi akan datang. Nilai kelestarian. Bagaimanakah penggunaan halia mencerminkan kelestarian dalam konteks perubatan Melayu dan implikasinya terhadap pendidikan sains? Lestari alam sekitar. Ia menggunakan tumbuhan tempatan, manfaatnya sumber boleh diperbaharui. Lestari budaya, pemerhatian warisan ilmu masyarakat, penghayatan amalan tradisional. Kelestarian pendidikan, integrasi kearifan tempatan dalam pendidikan sains, pengukuhan identiti tempatan. Pendidikan sains tidak seharusnya memisahkan sains daripada konteks budaya masyarakat. Sebaliknya, pengetahuan tempatan boleh menjadi titik permulaan untuk membina pemahaman saintifik yang lebih bermakna. Secara kesimpulan, penggunaan halia dalam perubatan Melayu tradisional ia adalah kearifan tempatan yang lahir daripada memerhati dan pengalaman mendalam terhadap alam. Penemuan saintifik ini mengesahkan bahawa aspek penggunaannya daripada sifat anti radang, antioksidan hinggalah peranannya dalam biologi sistem penghadaman. Hal ini selaras dengan tuntutan Al-Quran yang agar manusia mentadaburi alam, hadis Nabi SAW yang menggalakkan pencarian penawar bagi penyakit, serta pandangan tokoh seperti Ibn Sina dan French Bacon yang menekankan kepentingan pemerhatian sebagai asas pembentukan ilmu.
Ini menunjukkan bahawa kearifan tempatan bukan sahaja mewarisi sejarah tetapi juga sumber ilmu yang berharga untuk diperkaya melalui pendidikan saintifik dan integrasi dalam pendidikan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.